Taman Negeri, kita akan lalu Kemaskar. Dekat kawasan Kemaskar tu tolong jangan ambil gambar. Okey. Dia sebenarnya dia ni ubat untuk resedor. Kita sisam dan kita hembuskan kat hidung. Dia bunuh kuman sinusitis tu lah, kuman resedor tu. Tapi dia punya keperitan tu memang tak kuat jugalah. Tak boleh sisap ukur keluar kat hidung tu membuat air mata. Dia saya buat dalam bilik, saya hisap betul. Bal kita sedut balik. Sedut balik. Boleh kan juga dia bunuh kuman. Semua rebut juga. Siapa yang tak bunuh memang payah sikit. Dia gulung. Itu belakang. Rumah besar belakang. Kita tak kita nak. Nak pilih. Yeay, sampai. Yeah. Alamak. Bahaya. Apa ni? Tapi Sat kilo, sat kilo. Lah, yang boleh kita gunakan dalam hutan. Di mana kalau kita tengok yang pokok yang ni, salah satunya pokok ni kita panggil dia senduduk bulu. Okey. Tapi senduduk bulu ni asal usul dia bukan Malaysia punya pokok yang ni daripada Brazil. Dan tahulah dulu waktu Melaka jadi pusat dagangan dunia. So pedagang-pedagang daripada Brazil dia bawa lah pokok ni, dia try tanam. Dan mungkin sesuai dengan tanah dan juga cuaca. Dan dia sekarang ni memang berlambak-lambak lah dekat Malaysia. Okay, tepi-tepi highway kita boleh jumpa. Okay, and pokok ni sebenarnya ada kegunaan dalam hutan. Okay, kegunaan dalam hutan dia, kalau kita tak ada antiseptik, okay, krim, kita boleh ambil dia punya daun untuk dijadikan
antiseptic cream. Okey. Macam mana kita nak jadikan dia? Senang saja. Kita basahkan dia. Okey, cara-cara nak ambil antiseptik dia. Kita basahkan dia. Kemudian kita gosok sampai dia keluar buih. Macam pernah dengar Kita gosok dengan kuat sampai dia keluar buih. Gosok sampai kita puas hati. Kemudian kita buang daun dia dan kita ambil dia punya buih. Dan ini adalah nature antiseptik. Lagi bagus daripada antiseptik yang ada di pasaran lah. Sebab antiseptik yang di pasaran tu dia punya chemical terlalu tinggi. So yang ni memang nature, memang selamat lah. Dan juga kita boleh gunakan buih dia ni untuk mencuci tangan lah, sebagai sabun atau sebagainya lah. Sebab dia boleh membunuh kuman 99.9%. Iklan Dettol. Okay. 2 kali 180% tu. Itulah tujuan dia. Kita boleh jadikan dia sebagai antiseptik. Dan juga kalau kita sesat dalam hutan, seduduk bulu ni dia ada orang cakap apa? Produce buah ataupun berry lah. Kalau kita tengok ni yang kecil ni lah. Mana? Oh, kecil tu yang hijau, tapi yang ni belum ready untuk dimakan lagi. Kalau dah ready untuk dimakan, dia punya color adalah blue black. Blue black dia boleh makan. Boleh rasa. Kecil lah, memang kecil macam tu ya. Memang kecil macam tu je. Dia punya rasa manis dan pahit. Memang dia selamat dimakan lah. Manis dan pahit maksudnya siapa based on luck lah. Ada yang dapat. Macam ham selalu dapat pahit tu. Han tahu mana? Han try. Memang buah ni memang selamat dimakan, tetapi kita kena collect banyak lah. Sebab nak penuhkan perut. Buah dia kecil sangat. Okey. Dan so binatang yang biasanya makan tumbuhan, dia akan datang dan dia akan jilat air-air yang ada di batu tu lah. Okey, dalam air tu banyak mineral yang ada. Contohnya macam iron, magnesium, kalsium dan sebagainya. Dawn paints gold on the mountain while rivers whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient
truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. A few moments later. Tunjuk apa gila.